Anak-anak perempuan ni, dia punya, orang kata guardian of galaxy dia adalah abah dia lah. Kita pun duduk, abah dia kenapa garang macam tu? Yelah, nak cari waris seterusnya ni, abah dia nak cek keturunan yang baik-baik. Dia cakap macam tu. Habis tu, sampai bila macam ni? Dulu pun budak-budak yang lain macam tu juga. Sampai sekarang umur macam ni, tak kahwin-kahwin. Habis nanti macam mana? Dah lah, abah nak pergi masjid. Bangun. Itulah dialog abah-abah yang nak cut conversation. Padahal timing belum lagi nak sembahyang ni. Pergi masjid. Tiba-tiba bangun, pergi masjid. Start motor, tak pergi mana, dah pergi masjid. Dengan modal kopiah dia, pergi masjid. Lepas tu cakap dengan Umi, Umi, boleh lah Umi, kalau Rahmat ni tak jadi, orang tak nak kahwin dah tau. Umi bukan tak nak cakap apa-apa, tapi semua benda ni kena abah lah. Abah yang decide lah. Takkan Umi tak boleh pujuk langsung abah tu. Berapa kali dah Umi pujuk dulu, apa kesudahan dia, tak jadi kan. So, bila Umi dah cakap macam tu, kita dah jadi macam, aduh,